Charlie sudah sampai. Oh, Flop, Charlie sudah sampai. Betul ke? Oh, banyak permainan yang kamu rancangkan, Bing. Ya, ini dan ini dan kereta saya. Hello. Hai, Flop. Ini dia. Jumpa nanti. Selamat jalan. Hai, Charlie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Ayo, Charlie. Cuba main dengan kereta saya. Ayo kita keluarkan Charlie dari kereta sorong dia, Bing. Okey. Tengok, Charlie. Kita bermain dengan kereta saya. Dan teka-teki haiwan saya juga. Kemudian, kita akan baca Hoppity Bush dan Salat yang Kesunyian. Ini dia, Charlie. Charlie. Itu bukan kereta, Charlie. Oops. Oh, naik semula, Charlie. Ini tak sepatutnya ada di sini, betul tak? Ayo, Charlie. Kita bermain dengan kereta. Vroom. Oh, Charlie. Oh, rasanya Charlie mahu bermain dengan benda yang lain, Bing. Iya. Ayo, Charlie. Kita bermain dengan teka-teki haiwan saya. Yang ni dan yang ni. Saya buat yang susah. Dan awak perlu masukkan haiwan-haiwan tu di dalam lubang. Tengok. Ini lembu. Mu. Masukkan di sini. Tengok. Giliran awak pula, Charlie. Charlie. Charlie sedang tepuk, Bing. Awak perlu masukkan ke dalam lubang. Tengok. Kambing. Mbak. Masukkan di sini. Saya boleh tunjukkan. Charlie, caranya bukan macam tu. Bukan perkara besar, Bing. Biar saya ambilkan. Jom kita membaca. Ke mana ia pergi? Di situ rupanya. Hoppity Bush. Dan Salat yang Kesunyian. Jangan. Hati-hati, Bing. Jangan rampas, Charlie. Awak dengar saja. Saya ceritakan untuk awak. Tengok. Hoppity Bush baring di atas buaian. Jangan, Charlie. Hoppity Bush baring di atas buaian. Sedang tidur nyenyak. Kemudian, dia dengar tangisan. Buh. Tengok, Charlie. Itu Hoppity. Tengok. Rupanya Salat yang sedang menangis. Dia rasa sangat kesepian. Charlie. Kita masih belum habis baca buku lagi. Dapat pun. Ini dia. Oh. Ayuh, Charlie. Ke sini. Hati-hati, Bing. Charlie agak berat untuk kamu angkat. Dan saya rasa dia tak suka. Oh. Tapi, Flo, Charlie tak nak bermain. Saya sediakan pelbagai benda. Ya, betul. Dan dengan apa pun dia tak nak bermain. Charlie cuma seorang bayi, Bing. Tapi saya sediakan permainan terbaik untuk bermain dengan dia. Saya tahu. Saya pasti kita boleh cari sesuatu yang dia berminat, Bing. Kita tengok. Oh? Awak tengah buat apa, Flop? Saya sedang pura-pura menjadi Charlie. Kenapa? Sebab nak tahu permainan apa yang Charlie suka. Okey. Saya pun seorang bayi. Charlie. Dia nak ke mana? Jom kita ikut dia. Okey. Saya adalah bayi. Kita adalah bayi, Flop. Bayi. Charlie. Awak nak ke mana, Charlie? Oh. Dia nak ambil kuali. Betul, Bing. Oh. Ini dia, Charlie.
Oh. Tengok, Charlie. Guna ni dan awak boleh ketuk. Ya. Oh. Dia suka. Betul. Oh, ayo, Charlie. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Dan bagus untuk kamu juga, Charlie. Ayo, Flop. Charlie. Saya sediakan mainan saya yang terbaik sebab Charlie datang untuk bermain. Saya sediakan teka-teki dan kereta-kereta saya dan buku Hopi Tivush dan salat kesunyian saya. Tapi Charlie tak mau bermain dengan apa pun. Jadi, saya dan Flop berpura-pura menjadi bayi. Charlie, Charlie, Charlie. Dan kami ikut Charlie. Dan kami jumpa apa yang dia hendak bermain. Periuk yang bising. Dan awak tahu, itu adalah permainan yang bagus. Bermain dengan Charlie adalah gaya Bing. Ayo, Charlie. Flop, boleh beri lobak saya sekarang? Ia hampir sedia, Bing. Sekarang boleh beri lobak saya? Yep. Ambil ni. Terima kasih, Flop. Nampak seperti lobak yang sangat rangup. Yang sangat rangup. Nak susu tak? Ya, mestilah nak. Oh. Lobak saya. Susu? Ya. Ada apa lagi? Pisang. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Oh, bisa. Apa? Oh, bisa. Oh. Pisang ini terlalu masak. Hah? Oh. Ya. Ia lembek. Ia memang lembek. Saya tak nak makan yang tu. Bing, apa kata kita minum pisang ini? Mengarutlah. Mana boleh minum pisang? Betul ke tak boleh minum pisang? Brenda! Brenda si pengisar. Pengisar makanan terkemuka. Pengisar makanan terkemuka. Masa untuk smoothie ke? Ya. Ayuh buat smoothie. Boleh saya tentukan kelajuan? Ya. Apa yang kita perlu buat adalah masukkan pisang ke dalam jug. Penuhkan jug dengan susu. Adunkannya dengan kelajuan rendah. Kemudian... Kelajuan tinggi! Betul. Bunyinya sangat lucu. Yum. Tambah susu? Yep. Alamak, tumpah pula. Cepat. Saya berjaya. Pisang. Ada. Susu. Ada. Boleh tekan kelajuan tinggi tak? Kelajuan rendah hancurkan ketulan. Jika berketul, kamu tahu apa akan jadi? Brenda akan... Okey. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Oh, mula. Badu bapa. Oh, pisang. Oh, pisang. Sekarang tekan kelajuan tinggi. Masih berketul. Perlu kelajuan rendah. Nanti Brenda akan... Saya rasa peninglah. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Oh, mula.
pisang. Syubadubidubam. Ha ha. Up. Oh pisang. Ketulan dah hilang? Ya, tapi perlukan susu lagi. Susu lagi. Kemudian kelajuan tinggi. Ha? Mana lobak saya? Lobak. Baik, Bing. Kelajuan tinggi. Aha, kelajuan tinggi. Bing sedia? Ya, Flop sedia? Yep. Wow, mula. Mana lobak saya? Badu. Mana lobak saya? Dudat. Oh, lobak! Brenda ambil lobak saya. Brenda ambil lobak kamu? Saya nak lobak saya. Oh, memang Brenda ambil lobak kamu. Keluarkan! Saya nak lobak saya. Saya rasa ia tak akan datang balik. Kenapa? Sebab pisang, susu dan lobak kamu sekarang dah bercampur aduk bersama. Lihat. Boleh tak kembalikannya? Tak boleh, Bing. Cuba lihat. Brenda buatkan kamu smoothie lobak yang enak. Cubalah, Bing. Sedap? Sedap. Baguslah tu, Bing Bunny. Hai, Flop buatkan saya lobak menari. Dan ia tut. Oh, pisang. Tapi pisang tu sangat lembek. Jadi kami masukkan pisang lembek tu dan susu ke dalam pengisar. Dan pengisar adunkan semua sekali. Tapi Brenda ambil lobak saya. Dan itu sangat nakal. Dan lobak saya tak nak keluar. Jadi kami buat smoothie lobak. Dan ia sangat-sangat sedap. Awak boleh adunkannya. Tapi awak tak boleh kembalikannya semula. Membuat air smoothie adalah gaya Bing. Saya suka smoothie! Siapa dah sedia untuk main satu permainan? Saya! Boleh saya pilih? Boleh! Lain kali, Sula. Hari ini giliran Bing. Bing, main sorok-sorok. Dan saya jadi. Kita main berdiri tenang musikal? Okey. Ya, saya pandai main berdiri tenang musikal. Ya. Baik, kita main berdiri tenang musical. Kamu semua ingat peraturannya? Awak menari ke muzik. Bila muzik berhenti, awak berhenti dan berdiri tenang. Dan awak jangan bergoyang walaupun sedikit saja. Dan kalau kamu bergoyang, Awak keluar. Dan awak jadi pemerhati goyangan. Sehingga tinggal satu saja peserta. Dan yang terakhir adalah pemenangnya. Ya, saya. Saya tak akan bergoyang dan saya boleh jadi pemenangnya. mungkin kamu menang, Bing. Apa kata kita mulakannya dan lihat? Sudah sediakan muzik, Flop? Flop! Itu tak rancak, Flop. Tak rancak. Mari, Sula. Hei, mana muziknya? Hello, muzik sudah berhenti. Awak perlu berhenti kalau tak awak keluar. Oh. Boleh kita mula sekali lagi? Idea yang bagus. Dan ingat ya, fokus. Dan bila muzik berhenti, pastikan kamu berdiri tenang. Rando, muzik sudah bermula. Menari. Saya pemerhati goyangan.
Dan saya cari siapa yang goyang. Oh, kamu keluar, Sula. Sekarang kamu pun pemerhati goyangan juga. Charlie buat saya ketawa. Dia pun keluar. Charlie langsung tak boleh duduk diam. Betul, Bing. Oh, saya suka lagu ni. Saya pemerhati goyangan. Awak bergoyang, Koko, dan awak keluar. Oh, saya tak dapat berhenti berpusing. Sekarang kamu juga pemerhati goyangan, Koko. Tinggal Bing dan Bendu saja. Kami lihat siapa bergoyang. Rasanya mereka takkan bergoyang. Mereka bagus dalam permainan ni. Pasangkan muzik semula, Flop. Pro. Bing akan bergoyang. Dengan jelas, awak bergoyang, Bing. Pendo, kamu yang terakhir dapat berdiri tenang. Wow! Tahniah untuk semua. Yeay! Saya nak jadi yang terakhir. Saya yang pilih permainan tu. Ya, dan semua pun suka, Dan Bing. saya memang fokus. Betul. Kamu buat dengan baik, fokus dengan lama. Tapi saya dah cuba untuk berdiri tenang. Supaya saya menang. Ya, mungkin lain kali kamu pemenangnya. Apa kata kita cuba lagi? Okey. Hello, Charlie. Charlie pun nak bermain juga. Betul. Bing, menari dengan kami. Wow! Kali ini saya yang terakhir akan berdiri tenang. Ataupun saya. Saya takkan bergoyang. Ayuh kita lihat. Sudah sediakan muzik, Flop? Ya, Boleh saya pilih? boleh. Hai, kami main patung musikal. Tidak boleh bergoyang jika muzik berhenti. Saya sangat main ketika saya berdiri tenang. Tapi saya bergoyang dan saya tidak menang. Walaupun itu permainan saya. Jadi saya tak nak main lagi. Tapi yang lain terus bermain. Termasuk Charlie. Dan ia lebih seronok dari bersendirian. Jadi saya sertai semula. Woo! Awak tak boleh selalu menang walaupun awak pilih permainannya. Patung musical adalah gaya Bing. Ayuh main lagi. Hai, Flop. Selamat pagi, Saya Paget. nak cari hadiah untuk Sula. Hari ini hari jadi Seperti dia. yang awak nampak, kami ada urusan penting. Itu memang urusan yang penting. Apa yang kamu nak hadiahkan, Bing? Wah! Saya nak bagi Sula ni. Trak gergasi itu sesuatu yang Sula suka ke? Ya, tengok Flop. Ia ada bahagian ni. Tayar besar dan ia boleh vroom. Oh, benda jenis apa yang Sula suka, Bing? Dia suka sayap pari-pari. Ia berkilau dan ia suka menari. Dan tongkat ajaib dia. Dan dia suka kereta, tak? Tak. Apa kata kita cari sama-sama benda yang dia suka? Ya, sesuatu
yang berkilau. Oh, itu berkilau? Betul. Ia berkilau. Tapi sesuai tak dengan Sula? Tak, itu tak sesuai dengan Sula. Ini macam mana, Pink? Apalah Flop ni? Ni bukan masa untuk mandi. Ni masa untuk hari jadi. Sula suka benda berkilat dan benda berkilau. Berkilau? Oh, saya ada benda macam tu. Macam mana dengan tongkat istimewa berputar? Oh, ia berkilau. Saya suka. Oh, tongkat yang berputar. Itu sememangnya sesuai dengan Sula. Kita patut beli ini ke, Bing? Ya. Dan kamu perlukan beg hadiah untuk hadiahkannya. Ia sedang berputar. Terima kasih, Flop. Terima kasih, Paget. Sula pasti sangat suka, Bing. Boleh saya pegangkan, Flop? Boleh. Terima kasih, Paget. Selamat tinggal. Selamat jalan, Flop. Selamat jalan, Bing. Saya harap Sula suka hadiah hari jadi dia. Selamat tinggal. Terima kasih. Apa kata kita masukkan tongkat tu ke dalam beg dan pergi berikan Sula hadiahnya sekarang? Okey. Oh, arnab hijau, Bing. Ayo lintas. Flop, boleh saya periksa tongkat ni masih berfungsi lagi? Bukan di tengah jalan, Bing. Kita tengok bila sampai di taman. Okey. Saya suka tongkat berputar ni, Flop. Ya, tongkat ini hadiah yang sesuai untuk Sula, Bing. Dan Sula pasti suka. Sedia? Mungkin kita boleh bagi hadiah Sula esok? Oh, kita boleh berikan esok, Bing. Tapi hari jadi Sula hari ini. Dan dia tak sabar mahu jumpa kamu. Oh, ya. Kamu nak tekan loceng, Bing? Ya, okey. Hello, Bing. Hari ni hari jadi saya. Dan awak yang pertama sampai. Dah tengok apa saya dapat? Dan saya ada warna jingga untuk awak. Nah. Hello, Bing. Hello, Flop. Hello, Ama. Masuklah. Kami ada bagel lobak dan kek hari jadi dan pelbagai permainan untuk bermain. Dan Flop, ini pula untuk awak. Oh, terima kasih. Selamat hari jadi, Sula. Itu hadiah untuk gadis hari jadi ke? Itu untuk saya. Hadiah saya. Bing pilih hadiah itu khas untuk kamu, Sula. Oh, selamat hari jadi, Sula. Ini tongkat. Terima kasih, Bing. Dan ia berputar. Oh, Sula. Tengoklah apa arnab bijak tu hadiahkan. Wah, saya suka. Saya pun suka tongkat berputar tu. Saya nak tongkat tu. Ya, saya nampak tu. Bing, tengok Sula. Hadiah kamu buat dia sangat gembira. Betul tak? Ya. Oh, Ini hadiah yang paling terbaik. Terima kasih, Bing. oh, bagus untuk kamu, Bing Bani. Kamu pemberi hadiah yang baik. Wah, ia ada bunyi muzik. Flop, saya tak tahu ia ada bunyi muzik. Saya sangat suka. Awak cuba, Bing. Oh, Saya suka tongkat berputar saya. Saya yang pilih, Sula, untuk hari jadi awak. Terima kasih, Bing. ya. Hai, hari ini hari jadi
jadi Sula. Jadi, saya pilihkan hadiah hari jadi yang sangat-sangat bagus. Ia adalah tongkat berputar yang sangat berkilau. Dan saya nak simpan untuk diri saya. Tapi saya perlu hadiahkannya untuk Sula. Sula sangat suka. Dan dia jumpa bunyi muzik. Ia membuatnya lebih seronok. Susah untuk bagi hadiah kalau awak nak simpannya. Tapi bila awak beri kepada kawan awak, kadang-kadang awak boleh kongsi mainan tu. Memberi hadiah adalah gaya Bing. Selamat hari jadi, Sula. Oh, raspberry. Nah, cuba satu, Bing. Terima kasih, Flop. Memang sangat sedap. Saya nak penuh-penuh sampai atas. Boleh awak penuhkan dengan cepat, Flop? Saya tak boleh, Bing. Ia akan ambil masa. Oh, itu Jili. Boleh belikan saya aiskrim, Flop? Boleh? Boleh. Hari ini sesuai untuk makan aiskrim. Mari. Hello, Jili. Oh, hello, Bing. Hello, Flop. Hello. Kami gembira dapat jumpa awak hari ini. Hello, Popsi. Jadi, apa yang kamu pilih untuk hari yang sangat panas ni? Oh, oren. Itu saya suka. Sangat sedap. Oh, yang hijau tu apa? Itu perisa lemon dan limau. Oh. Dan yang ini adalah perisa anggur hitam. Saya nak pilih yang berperisa buah oren yang sangat sedap. Pilihan yang baik, Bing. Minta 2 aiskrim perisa oren. Ini aiskrim kamu. Dan jangan lupa, jilatnya cepat sebelum ia menitis. Baiklah. Terima kasih, Jili. Nikmatinya, Bing. Jumpa lagi. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Popsi. Oh, hello. Jadi hari ini apa pilihan kamu? Masih belum penuh lagi, Flop. Ya, belum lagi. Apa kata kita cari tempat untuk berteduh dan kita makan aiskrim sementara menunggu. Okey. Oh, jilatnya cepat sebelum ia menitis. Betul. Bunyi apa? Air tu terpecik, Flop. Oh, saya pun dengar. Mari lihat. Oh, ada katak. Hello, katak. Katak? Dia pasti rasa panas macam kita. Ya, dan dia mahu berendam di dalam air. Oh, Flop. Ia tak suka. Ia mahu keluar. Cepat, katak. Lompat. Mungkin ia perlukan bantuan kita. Jangan risau, katak. Kami akan bantu awak. Boleh saya cedoknya? Idea yang bagus. Kita letak aiskrim ni dulu. Ini dia, katak. Hati-hati, Bing, supaya katak tu tak cedera. Okey. Mari, katak. Ia berenang pergi. Oh, di sini, Bing. Cuba lagi. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ia berenang pergi. Mungkin katak ni takut, Bing. Jika kamu pegang baldi tu dengan tenang, mungkin dia akan datang pada kamu. Dengan tenang. Arah sini, katak. Sudah berjaya. Flop, ia di dalam baldi. Syabas, Bing. Mari, biar saya bantu. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Baik, kita letak katak di tempat teduh. Perlahan-lahan. Pergi si katak. Selamat Bagus. tinggal, katak. Oh, saya berjaya. Saya bantu katak. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Masa untuk aiskrim, Flop. Nyam, nyam, nyam. Aiskrim saya. Oh, tidak. Apa jadi, Flop? Semuanya dah hilang. Ya, ia sudah cair, Bing. Aiskrim perlu kekal sejuk berais. Ketika kita sedang bantu katak tadi, matahari cairkan aiskrim kita. Saya nak aiskrim saya. Saya tahu. Saya pun nak aiskrim saya. Boleh kita beli aiskrim yang baru? Oh, rasanya tidak, Bing. Rasanya Jili dah pergi. Mari kita lihat apa ada di dalam. Okey.
macam mana dengan raspberry yang berjus? Oh, saya suka raspberry. Tapi ia tak berais, Flop. Jadi, kita ada ais Bing dan raspberry. Flop, boleh kita campurnya bersama? Idea yang bagus. Brenda! Brenda si pengisar. Pengisar makanan yang hebat. Pengisar makanan yang hebat. Okey, raspberry? Ya. Oh, bagus. Yum, yum, yum. Ais pula, Flop. Ya. Oh, boleh saya buat kelajuan tinggi? Cuma perlukan kelajuan rendah, Bing. Okey. Ayo, mula. Raspberry berais. Yum, yum, yum. Memang nampak berais. Dan berbuah. Oh, mushy raspberry. Yum, yum, yum. Itu nama yang bagus. Satu mushy raspberry untuk kamu dan satu untuk saya. Oh, yum. Boleh saya minum air saya dalam kolam randut, Flop? Idea yang bagus, Bing. Hai, saya dan Flop beli aiskrim. Kemudian, Kata lompat masuk dalam kolam. Splish! Dan tidak dapat keluar. Jadi, saya bantunya guna baldi saya dan letaknya semula ke dalam paip. Selepas tu, aiskrim kami menjadi cair disebabkan matahari. Jadi, kami masukkan raspberry dan ais ke dalam blender. Dan ia bantu kami membuat mushy raspberry. Jika awak ada aiskrim, awak perlu jilatnya cepat sebelum semuanya habis menitis. Aiskrim adalah gaya Bing. Oh, yum, yum, yum.